Saya paling sebab waktu saya di UiTM dulu ada majlis buka puasa dan anak yatim. Ya Allah, bila tengok anak yatim tu, bila dia dapat duit, dia tak ada mak ayah, dapat duit kan, dia tunjuk dengan kawannya. RM1 je pun. Lepas tu kawan tu tunjuk sama dia. Saya masa tengok tu bayanglah hidup kita macam mana lah kan. Tu sebabnya kalau kita jumpa anak yatim, kan, Nabi kata, barang siapa yang nak dilembutkan hatinya, banyakkanlah menggosok-gosok kepala anak yatim dan juga memberi makan fakir miskin. Anak yatim ni gosok kepala dia. Maknanya buat baik dengan dia. Faham? Tapi tengoklah, anak yatim yang 15 tahun ke bawah, yang dokek rumah kau tu, kau peduli lah. Kan? Laki kau dah lama tak ada ayah kau kan, jangan peduli. Abang pun yatim juga, itu jangan kira. Itu dah expired. Ya, tak kira. Ini mana kanak-kanak tu. Sebab tu kalau jumpa anak-anak yatim, jangan sebut benda yang boleh menyedihkan mereka. Kan? Jumpa anak yatim, dek, adik bertuah. Kenapa? Dia kata, adik ni bertuah sebab Allah pilih adik ni macam Nabi. Macam Nabi, kenapa pula? Nabi pun anak yatim, adik pun anak yatim. Kalau Nabi boleh berjaya dalam hidup, kenapa adik tak boleh? Macam tu cakap. Bini, sabar ya dek. Makcik faham. Susah jadi yatim. Jangan kau cakap macam itu. Faham tak? Ini saya nasihatkan ni, betul.